teknologi canggih manusia alfa mengikut arus kemodenan kini. Bermulalah kisah pembukaan Melaka menyinar alam sehingga kini. Pada suatu hari, Raja Iskandar Shah berjalan di sebuah kawasan yang dinamakan Bertam. Raja Iskandar Shah begitu kagum melihat keindahan kawasan tersebut kerana kawasannya yang terletak di tepi sungai, tanahnya yang subur serta dikelilingi bukit bukau. Kemudian, Baginda berhenti berehat di bawah sepohon pokok. Ketika sedang berehat, Baginda terlihat seekor pelanduk telah menendang anjing perburuan Baginda. Peristiwa luar biasa itu membuatkan Baginda terpegun melihat keberanian haiwan kecil itu. Tertarik dengan peristiwa tersebut, Baginda berhasrat membina penempatan kekal di situ dengan persetujuan orang-orang besar Baginda dan menamakan tempat itu Melaka, tersempena pokok tempat Baginda berteduh. Kemudian, Baginda segera mengarahkan orang-orang besar Baginda untuk melakukan pembinaan rumah, pelabuhan dan kawasan pertanian. Setelah kota Melaka sudah siap dibangunkan, Baginda pun menetap di Melaka. Dalam masa 3 tahun, Melaka telah berkembang pesat sebagai sebuah negeri yang berdaulat dan masyhur. Raja Iskandar Shah telah memerintah di Melaka sehinggalah Baginda mangkat. Tidak lama kemudian, anak kanda Baginda iaitu Raja Muda telah menaiki tahta menggantikan tempat pemerintahan ayahanda Baginda. Selepas itu, generasi demi generasi telah memerintah menggantikan raja-raja yang sudah mangkat sehinggalah tiba giliran raja kecil besar. Baginda seorang raja yang adil dan penyayang terhadap rakyat jelata Baginda. Pada suatu malam, raja kecil besar telah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi Baginda tersebut, Nabi Muhammad SAW telah menyuruh Baginda agar mengucapkan kalimah syahadah. Setelah disuruh oleh Nabi Muhammad SAW, lalu Baginda telah mengucapkan syahadah dengan melafazkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Selepas kejadian itu, Baginda kemudiannya telah memeluk Islam dan diberi nama Sultan Muhammad Shah sebagai pengganti nama lama Baginda. Keesokan harinya, pada waktu asar, kelihatan sebuah kapal dari Jeddah telah datang ke Melaka. Dalam mimpi Baginda itu, kelihatan orang kapal itu menyuruh Baginda agar menunaikan sembahyang apabila melihat mereka turun menunaikan sembahyang di pantai. Keesokan harinya, Raja kecil besar telah terjaga dari tidur Baginda dan mendapati tubuh Baginda berbau harum seperti sudah dikatakan. Akhirnya, Baginda memutuskan untuk memberitahu kepada seluruh warga istana. Lalu mereka begitu terkejut mendengar apa yang diceritakan oleh Baginda. Sekian, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri kisah ini, izinkan saya untuk memberikan pantun 4 kerat. Anak raja bermain teka, gelak tawa memeriahkan suasana. Raja Iskandar Shah membuka Melaka, lambang bermula empayar negara.